Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sentuh secara ringkas tentang konflik antara Iran dan Amerika Syarikat. Konflik ini bukan baru tetapi bermula sejak Revolusi Iran 1979 yang menyebabkan hubungan kedua-dua negara menjadi tegang. Sejak daripada itu timbul pelbagai isu seperti sekatan ekonomi, ketegangan politik dan perubatan pengaruh di Timur Tengah. Belakangan ini, ketegangan semakin meningkat dan memberi kesan bukan sahaja kepada dua negara ini tetapi kepada dunia dari segi ekonomi dan keselamatan. Sebagai masyarakat, kita perlu mengambil iktibar. Jangan mudah terpengaruh dengan berita yang tidak sahih serta sesemak fakta dan elakkan menyebarkan kebencian. Akhir kata, marilah bersama-sama kita mendoakan agar kemelut ini dapat dileraikan secara damai dan dunia kembali aman serta pulih seperti sedia kala. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.